Ibnu Khuzaimah menjelaskan rah-rah hanya digunakan untuk mangkuk kaca yang cetek dan luas mulutnya saja. Tapi khusus dengan mangkuk kaca, hak luas, cetek dan luas mulut dia. Memang orang guna rah-rah ni untuk tu. Maknanya bagi Ibnu Khuzaimah, kalau kata rah-rah pun tidak bercanggah dengan riwayat dia. Sebab rah-rah ni sifat bekas kaca yang cetek dan luas mulutnya. Dia faham gitu. Mana kalau kata rah-rah dalam riwayat ni pun tidak bercanggah dengan riwayat dia. Kalau terima riwayat dia pun dia tidak bercanggah juga dengan hak ni. Bahkan riwayat dia menunjukkan bekas tu diperbuat daripada kaca, bahannya kaca. Cuma kalau mengikut riwayat biqadahi zujaj, tidak jelas lah cetek ke ataupun luah mulut dia, tidak jelas. Riwayat Bukhari ni lebih menjelaskan, sebab Ibnu Khuzaimah kata rah-rah ni khusus untuk kaca yang luas mulut dan cetek. Makna perkataan hak disebutkan dalam riwayat Bukhari ni lebih merangkumi, lebih mencakup berbanding riwayat Ibnu Khuzaimah. Tetapi riwayat Ibnu Khuzaimah lebih menjelaskan kepada kita tentang bahan yang diperbuat bekas tu, iaitu daripada kaca. Itu Imam Bukhari seolah-olahnya mengisyaratkan kepada hadis yang dikemukakan oleh Ibnu Khuzaimah ini. Tetapi oleh kerana ia tidak menepati syarat beliau, maka tidak diambilnya untuk dimasukkan di dalam sahihnya. Jika diambil kira riwayat Ibnu Khuzaimah ini, niscaya dapatlah diketahui melaluinya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ada menggunakan bekas daripada kaca. Dan inilah maksud Imam Bukhari. Gitu. Cara dia halus Imam Bukhari ni. Riwayat Ibnu Khuzaimah tu dia tak mari. Pasal apa? Tidak menepati syarat dia. Bukan bermakna tidak sahih. Kalau dia tidak mari dalam kitab dia tu, bukan bermakna hadis tu tidak sahih. Sahih. Sebab itulah Ibnu Khuzaimah bubuh dalam kitab dia, dan dia bubuh nama kitab dia tu Sahih. Sahih Ibnu Khuzaimah. Mana bagi dia sahih dak. Bagi Imam Bukhari pun kalau nak kira tahap sahih, sahih juga, cuma tidak menepati syarat dia. Syarat dia kena tinggi lagi. Walau bagaimanapun dia gunakan riwayat dia ni tidak bercanggah dengan hak tu. Kalau gunakan kedua-duanya, maka siapa maksud Imam Bukhari hak nak ayat dalam bab ni, nak ayat gapo dia bekas tu, apa bahan dia dibuat daripada gapo. Maknanya dia nak ayatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menggunakan apa saja bekas yang diperbuat daripada apa saja bahan yang ada di zaman dia tu, asalkan benda tu suci untuk bubuh air semaya, dia guna belaka. Itu Imam Bukhari. Sampai kaca pun dia guna juga. Sedangkan pada berbekas kaca ni mewah juga pada masa tu. Mewah tu, bekas yang mewah dia guna. Nak rayaknya dalam air semaya ni, kalau kita guna bekas yang mewah, bekas yang mahal, tak apa, tidak kata menjejaskan air semaya kita tu, tidak jadi kurang ke pahala dia, dak. Buktinya Nabi SAW sendiri buat. Bila Nabi buat, dia tak akan buat benda yang mengurangkan ibadat. Bila dia buat tu menunjukkan tak apalah. Dan kita tengok lagi, setakat awak ada tu, zaman dia tu dia guna. Hak tak ada zaman dia, misalnya plastik, kita kata ada zaman lain, kita boleh fikir sendiri, gunalah fiqh. Imam Bukhari selalu guna kias kan, selalu guna kias. Bila hak tu boleh, hak ni pun boleh, asalkan cuci, asalkan daripada bahan yang cuci, boleh. Itu maksud Imam Bukhari. Dia nak cerita tentang bekas yang digunakan buat ambil air semaya ni, boleh macam-macam. Bekas tu sama ada bekas memang bubuh air kau, ataupun tempat lalu air kau, tak cara. Macam sekarang ni kan, tempat lalu tu, paip tu plastik, dan paip, kepala paip tu pun plastik juga. Tidak akan menjejaskan apa-apa air, tak apa, asalkan benda tu suci, cukup. Itu saja. Muka dia duduk cerita tentang bekas kan ni lagi, jadi kita kena ambil berat tentang bekas lah. Itu cara Imam Bukhari. Hak lain-lain tu serupa kita jumpa dah ni, hadis ni pun, hak yang kedua ni pun sebelum pada ni jumpa. Lepas tu dia ayat bekas ni. Kadang-kadang Nabi guna bekas daripada batu, daripada kayu, daripada macam-macam lah, daripada kaca. Selain daripada menunjukkan
semua ni benda ni harus, Imam Bukhari nak ayat dengan lebih jelas lagi. Bekas tu bekas ni sebanyak mana, berapa kadar dia. Kalau kita suka, sebanyak mana suka tu, kira-kira air yang digunakan oleh Nabi SAW buat ambil air sembahyang tu sebanyak mana. Sebab tu dia buat bab kemudian ni pula, ambil air sembahyang menggunakan air satu cupok. Dia ada kaitan dengan bekas tadi. Sebab bekas tu bubuh air, tapi sebelum pada ni rakyat bekas gitu je. Sebanyak mana kira-kiranya air. Hak skala Nabi SAW ambil air sembahyang, bekas tu muat sebanyak mana. Perlulah Imam Bukhari buat tajuk yang menyatakan kadar pula, yang muat dalam bekas tu, kadar dia. Itulah dia buat bab ni. Selain daripada tu, sebelum pada masuk bab berikutnya, iaitu bab ambil air sembahyang dengan satu cupok air ni, tadi kan oleh kerana ada sebut tentang kaca ke apa, kita kena faham sebanyak mungkin hadis ni. Bila kita belajar hadis, kena ambil munafaat sebanyak mungkin daripada hadis. Termasuklah apa yang kita boleh pelajari daripada hadis ni ialah tentang sejarah dan tamadun manusia. Bukan sekadar hukum saja, sejarah dan tamadun manusia. Bukan kita tidak tahu. Kalau kita tak mengaji hadis, kadang-kadang jadi tersasar orang ni. Kita tidak tahu. Kita ingat kau benda ni tak ada lagi sampai tu, padahal ada. Kita ingat benda ni baru 200 tahun baru ada. Sebelum pada tu tak ada. Misalnya bekas-bekas daripada kaca. Kalau kita jumpa hadis-hadis ni, kita belajar ni, kita boleh 1500 tahun dulu ada dah kaca ni rupanya. Kita boleh tahu kan. Kalau kita tak ada hadis-hadis ni, kita tak tahu. Kalau cerita-cerita tak apa kemah mana. Paling tinggi orang boleh dapatnya apabila di situ ditanda, ditulis tarikh kau misalnya daripada peninggalan lama tu, daripada peninggalan lama, ataupun hak ni lah, hak jabatan arkeologi ni, orang duduk buat kajian runtuhan-runtuhan lama, ambil tengok berapa tarikh dia tu, boleh tahu. Tapi saya kau boleh jadi orang ngada-ngada buat, boleh jadi. Hak ni hak orang yang amanah cerita, orang yang amanah cerita dari satu generasi ke satu generasi sampai kepada kita, jelas benda lagu ni ada. Itu pun salah satu, kalau kita nak terima itu pun tak apa, salah satu sumber rujukan. Kaca ni ada selama mana tu, bekas kaca. Dalam hadis pun ada juga. Mana lebih kuat lagi lah. Tapi kalau kita tidak mengaji hadis, tak tahu benda-benda ni kan, boleh jadi kita jadi tersasul. Mungkin tidak sengaja, ataupun kerana tak ada ilmu lah. Misalnya kita kata yang Nabi dulu janggut, orang zaman dulu tak cukur, dia tak ada pisah cukur kalau misalnya, dia kata tak. Itu kerana kejahilan. Padahal kalau kita mengaji hadis, jumpa benda lagu tu. Jangan jadi gitulah. Apabila kita mengaji hadis, banyak benda yang kita boleh tahu. Bukan hukum saja, kita boleh tahu tamadun manusia, sejarah manusia, kita boleh tahu. Masa tu ada dah. Sebab itulah Nabi SAW kata kalau nak klik tu ayak dululah. Jangan balik tiba-tiba. Bolehlah orang rumah tu maknanya gunakan besi, pisau. Dia kata maknanya pisau tu ada untuk bukan pisau sembelih kambing dah. Pisau khusus lah. Dia guna. Dia guna istihdad. Istihdad tu khusus untuk tu. Cukur bulu. Ada. Kalau tak ada pisau nak cukur lagi mana? Jadi kalau bila kita kecek kan ada, kita tak tahu benda-benda ni, dia boleh jadi tersasul lah. Supaya juga misalnya kita kata tak ada lagi kaca pada masa tu, padahal adalah ada. Kita ngaji ni betul lah. Kita tahu benda ni ada dah. Benda ni ada dah. Banyaklah tersasul. Macam-macam lah kita kata. Sebab orang dia pasir banyak lah, negeri pada pasir, sebab tu suruh pakai tudung. Macam-macam kata. Jadi itu semua tu menunjukkan kejahilan lah. Ulama-ulama kita ni tak faham pasal ramai-ramai ni dah. Benda ni ki apa dah. Dia suruh pakai tudung ni ki apa, ki pasir berterbangan kau. Kalau lagu tu memanglah tempat salji tak payah lah, dia kata lah. Ataupun tempat negeri kita debu tak kuat, dia tak payah lah. Tapi
Ada kau orang kecek lagu tu?